Assalamualaikum and hi guys, welcome back. Okay, anyway, sebelum ni aku dah janjikan yang aku mau cerita pasal kisah aku waktu dekat KL Sentral. Personally, memang sangat seram. Okay, cerita dia macam ni. Waktu hari kejadian tu, aku sebenarnya ada kelas tau dekat UiTM Puncak Alam. So, selalunya bila aku ada kelas, aku akan ulang alik dari Seremban ke Puncak Alam dan aku akan naik public transport. Untuk jalan jauh ni aku prefer untuk public transport. So salah satu yang aku pakai adalah KTM. Okey, dipendekkan cerita, waktu tu habis sejak kelas dalam pukul 6.30 aku balik ke Seremban. So, balik ke Seremban tu dalam pukul 6.30 aku order Grab tau. Bila aku order Grab, tak ada satu pun Grab yang masuk di area Puncak Alam tu. Mungkin sebab sudah terlalu lewat ataupun mungkin sebab sudah malam kot kan, petang. So, mau tak mau, aku ada satu orang senior tau, lelaki. Aku terpaksa kontak dia dan aku minta tolong dia hantar aku dekat KTM yang berhampiran. Dekat pukul 9 aku sampai dekat KTM. So, bila aku sampai dekat KTM, aku kasi keluar duit dekat satu tempat ni. Kalau korang perasan, dekat KL Sentral dia ada satu tempat tu nama dia Chat Time tau. Chat Time ni dia macam T-Life. So Chat Time tu aku merupakan salah satu pelanggan Chat Time dekat KL Sentral. Dululah, sekarang dah sudah. So sepanjang laluan Chat Time tu ada satu laluan tu yang kita boleh pergi ke mesin ATM. Mesin ATM Maybank dekat belakang tu. Dan disebabkan tiada tempat sudah untuk kasi keluar duit, so aku pergilah mesin ATM tu. Dan bila aku pergi mesin ATM tu, ada beberapa mesin ATM tau. Dan setiap tempat tu ada beberapa orang. Mesin ATM pertama ada 4 orang, yang kedua tu 3 orang kalau nak silap. Lepas tu ada 2 orang dan aku ambil yang keempat tu. Yang keempat tu ada lebih kurang dalam 3 orang termasuk aku. Dan masa sepanjang menunggu tu, aku ada ternampak satu orang makcik dekat kerusi roda dengan beg dia dan ada patung dia tau. Waktu tu dia duduk, dia pandang je semua orang dekat mesin ATM tu, termasuk aku. Dan aku pula waktu tu aku buat-buat nak nampak. Aku try untuk masukkan tangan aku dalam baju. Kebetulan baju aku waktu tu dua-dua berpoket. So aku masukkan tangan, ambil tengok je keliling. Walaupun waktu tu aku takut sebab makcik tu dia tengok setiap mesin ATM tu. Aku tak tahu lah, mungkin dia memerlukan bantuan kot, tapi dia tak tahu mau cakap macam mana. So dia tengok je kita orang semua. Dan mesin ATM tempat aku berdiri tu, aku tak tahulah kenapa waktu tiba-tiba aku terasa macam orang tu lama sangat tahu dekat mesin ATM tu. Sudah sampai kan mesin ATM dekat tepi-tepi tu, yang lain tu orang-orang dia dah makin sikit. Ada yang tinggal 1, ada tinggal 2. Dan aku ni masih ada lagi 3 orang. Maksudnya depan aku tu ada 2 orang lagi. Makin lama, mesin ATM lain pun kosong. Dan aku beralih lah ke tempat mesin ATM lain tu. Bila aku beralih, orang yang depan aku tu pun dah beralih ke tempat mesin ATM lain. Yang satu pula dah kira dia dah settle lah. Sebabkan aku pengguna CIMB mau keluarkan duit dekat mesin ATM Maybank untuk pertama kalinya. Aku ingatkan dah sama tau dia punya cara. Rupanya lebih kurang je. Cuma aku tak tahulah waktu tu aku gelabah ke apa. Aku pun masukkan ATM aku. Dan bila mau kasih keluar duit je, aku tengok sebelah meja aku sudah kosong. Orang yang berada di depan aku tadi, yang dekat sebelah aku, dia pun sudah settle. So, tinggal aku sendiri dekat situ. Dan bila aku sendiri, aku terasa seperti ada seseorang tu dekat belakangku yang mahu menghampiri aku. Dan dengan tak tahulah macam mana, tekuk aku betul-betul waktu tu rasa macam seram. Sebab aku teringat makcik yang tadi aku nampak tu kan. So, aku pun masukkan ATM, kasih keluar duit. Dan bila aku sudah settle semua, masukkan duit dalam purse aku. Dan bila aku putar ke belakang, Allahu Akbar, aku nampak makcik tadi tau, betul-betul dekat aku punya belakang. Dan dia pandang aku pandang dia. Waktu tu aku rasa macam cakap, seram sangat-sangat. Aku tak tahulah, aku takut ke apa. Makcik tu betul-betul dekat belakang aku. Dan dia cakap macam ni, "Dek, makcik minta tolong." Masa aku macam, aku tengok sekeliling dah kosong tau. Kosong, habis dah, tiada orang. Hanya aku dengan makcik tu je, cakap tolong. Dalam hati aku cakap macam tu, minta tolong. Dia cakap, "Ya, makcik minta tolong, dek." Lepas tu aku pandang dia, dia pandang aku. Aku tak tahulah aku mau tolongkan tak, tapi aku rasa takut sangat. Dia macam ni, kau bayangkan, dia naik kerusi roda. Lepas tu dia punya tudung, dia pakai tudung macam opah-opah kita tu, yang letak lepas tu ikat macam tu je. Tapi rambut dia nampak tau, rambut dia dekat luar ni nampak putih berjurai sikit-sikit macam tu. Lepas tu kat atas dia ada beg dan patung. Awalnya aku mau tolong, tapi disebabkan aku nampak patung tu dan aku nampak muka makcik tu macam agak menakutkan, aku pun macam pandang dia macam tu, macam, kau faham tak? Aku rasa macam mau lari.
reverse ke belakang pelan-pelan, jalan pelan-pelan ke belakang, dan nampak je jalan yang laluan dari chat time tu, aku lalu tadi pergi tu, aku patah balik, aku lari terus. Waktu tu dia jerit aku cakap macam ni tau, "Aku minta tolong lah bodoh." Aku rasa macam Allahu Akbar. Tahu tak aku punya seram tu macam mana? Sebab masa dia cakap macam tu, aku pandang belakang tau. Aku pandang belakang dan aku tengok dia macam tu, mata dia merah pandang aku. Waktu tu aku rasa macam, ya Allah, betul ke dia tu manusia ataupun aku satu orang je nampak dia? Faham tak? Aku sebenarnya aku nak rasa bersalah langsung sebab aku rasa macam benda tu buat aku ingat sampai sekarang. Kejadian dekat KL Central tu buat aku rasa macam dia tu manusia ataupun bukan. Sebab ada patung beg dengan makcik tu, dan kalau ianya pun minta tolong, kenapa sampai cakap aku bodoh? Itu bagi aku adalah salah satu pengalaman yang buat aku rasa macam takut. Okeylah, baik. Assalamualaikum. Aku minta tolong lah bodoh.